Bagi saya, common sense lah. Bila anak dapat duit raya, ibu bapa sebagai pemegang amanah kena simpan. Tapi rupanya ada juga ibu bapa yang guna. Jom kita dengarkan apa kata ulama tentang hukum guna duit raya anak. Ibu bapa menggunakan wang anak-anak yang diperoleh daripada duit raya orang ramai untuk kegunaan harian keluarga atau semasa terdesak. Perlukah diganti balik wang itu dikira halal kerana anak-anak juga di bawah tanggungan ibu bapa? Ada duit nak sapu duit anak pula. Molek soalan ni. Kerana banyak berlaku dalam masyarakat. Faham? Contoh duit raya. Raya budak-budak dapat banyak. Ayah siapa nak bagi duit? Abang dapat berapa? Abang hari ni 260, Kak Ngoh 170. Adik busu 400 hari pertama dapat. Satu pergi sembunyi ya, Mok Ita. Kalau sampai 6 hari raya, beratus-ratus boleh. Dia pergi ambil duit anak buat belanja, hukumnya haram. Ramai orang buat dosa lagu ni. Curi duit anak. Betul tak? Beli spoiler, bayar roket motor. Faham? Tak boleh. Yang boleh guna pinjam sekejap ketika terdesak. Contoh, mari nak potong api. Tak bayar elektrik 80 bil, tak ada duit dah. Kalau tidak gelap melibatkan mudarat kepada anak tu juga. Boleh pinjam duit anak sekejap, bayar bil, wajib kena bayar balik.